Assalamualaikum. Jumpa lagi di Pasir Panjang Pantai Remis Perak. Kali ni Opah dengan Datuk datang kat sini sebab nak cari iat-iat. Masa tengah makan memandanglah orang memancing dekat laut. Ya Allah, rasa nak terojun rasa tengok air jernih. Tempat yang kami duduk ni bukannya pantai yang orang biasa duduk. Kami ni ada je kawasan boleh masuk kereta, kami masuk. Inilah tempatnya. Dekat sini pun ada orang berkemah. Dia orang ni dah bermalam dekat sini dah. Kami baru sampai pagi ni. Handsome lelaki aku. Dia ingat aku tak handsome. Handsome lelaki aku. Bukannya handsome. Handsome lelaki aku. Hai lelaki aku. Depa ramai. Bolehlah tidur dekat sini. Kalau Opah berdua taklah Opah berani. Kenalan baru tadi. Dengan ayah dia dekat kereta sana tu. Ini pun kaki suka camping. Nampak tak? Mancing, kemah. Suka. Dari Banting kan korang kan? Okey, cantik. Bila balik? Hari Ahad. Oh, oi. 3 hari 2 malam. Oh, cantik. Dan semalam. Ya. Menariklah tu, menarik. Pun kaki anak-anak, kaki camping, mancing. Itu dah alhamdulillah. Dapat. Okey. Jumpa lagi kita ya. Okey, terima kasih banyak. Sama-sama. Okey. Ini Atuk dah nak pergi mencari iat-iat. Tapi bukan musimnya, tak tahulah ada ke tak. Inilah tempat kami duduk. Janji ada je kawasan boleh masuk kereta, kami masuk. Bukannya Opah dengan Atuk aja macam tu. Budak-budak memancing ni pun macam tu. Sebab kawasan yang kami duduk ni bukan kawasan awam. Rizab laut yang terbiar. Jangan ke dalam lagi. Mana? 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 Dapatlah seekor. Dia lah simpan. Nanti dah. Seekor je pun. Orang sekali tangguk berpuluh-puluh ekor. Ini seekor. Itu pun Atuk dah seronok penuh. Ya. Sebenarnya cara Atuk tu tak betul. Tapi tak ada siapa ngajarnya. Opah biarkan je lah sebab dia teringin nak merasa. Lama dah dia ngajak, jomlah kita pergi nak rasa. Opah ikutkan je lah sebab pun kami pun dah tak ada ke mana-mana. Dari rumah kampung pun tak berapa jauh. Okeylah. Dekat sini pantai dia bersih. Tapi di atas tempat parking tu bersepah sampah. Aduh, dapat satu pun dah seronok benar. Besar tau ni, boleh dapat ni besar-besar. Mana? Okey. Dapat seekor lagi. Tadi seekor, ni seekor. Penyudahnya celup badan naik. Dah tak ada? Punyalah lamanya komoi. Punan Datuk. Dia mentaguknya 2 ekor je dapat. Opah kata tak boleh buat apa, lepaskanlah je. Itu Atuk melepaskan balik. Nak buat goreng pun tak boleh juga. 2 ekor. Pertama kali Opah selfie video.
Sebelum ini Opa tak pernah buat pun. Habis bergambar-gambar, Opa pergi ke tempat penyu ni pula. Sebab sebelah dia pun ada pantai. Kalau rasa-rasa dekat sini okey, kami nak lepak dekat sini pula. Sebab dekat sini dia ada tandas. Kita boleh gunakan tandas tempat penyu tu. Kemah. Sebelah dia betul-betul. Okey. Sebelah pagar dia pantai lu terdapat dia. Pantai dia dah insya-Allah bersih. Orang pakai bah apa dia tu ha. Ada dia. Okey. Ya. Sudah. Itu dia. Kebetulan masa kami kat sini, Universiti Petronas ada bawa budak-budak dia ke sini. Ini budak-budak Universiti Petronas lah. Tak tahu apa projek mereka. Dengan segala hormatnya, dipersilakan PRTS Dr. Halimatun Saadiah binti Hakimi diiringi oleh saudari Afika Kaisara. Ini apa program apa? Okey. Mari kita pergi tengok tempat penyu dah. Don't liter jam sama. Oh, dia mak satu besar. Mak. Oh, tu dia. 1 2 3 4. 4 ekor. Mari kita tengok sana pula. Ini. Oh, ni seekor je tak berkawan. Kesian kau. Lah, tak berendam dalam air, elok pula. Oh, ya betul. Banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu dia. Besar-besar juga. Surau, tandas. Tak perbezaan lagi. Dia. Sekarang walau sukarelawan buat. Okey, alhamdulillah. Depa sudi. Dia ambil gambar depa. Okey. Dia. Ni semua dia tengah buat persiapan dah ni. Ni dia. Mau orang kuat buat persiapan Dia orang punya semua geng-geng dia orang lah ni. Ni, di sana. Okeylah, kita pun dah sampai penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.